Nama saya Syarul Nizam Razif sebagai Combat Sport Medic bagi Kejohanan Silat Olahraga Tun Fatimah di ICT Shah Alam. Tugasan saya adalah untuk memastikan perjalanan bagi perubatan kecemasan di kejohanan berjalan lancar, memastikan tiada kecederaan yang lebih teruk yang berlaku kepada peserta. Peserta boleh meneruskan perjalanan mereka ke the next step tanpa kecederaan yang lebih serius. Cabaran kita ada di sini adalah pasien yang dehydrated, yang ada masalah nafasan. Jadi cabaran tempat saya adalah sempit, jadi kita tak ada masa ruang yang lebih panjang ataupun ruang yang lebih besar untuk kita fokus kepada peserta. Maka peserta yang ini kita hantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Di sini kita ada dipanggil psychology support. Kita beritahu pada peserta ataupun fighter that game is good, okay, is nothing injured, tak ada apa, boleh teruskan perjalanan, okay, dan semua masa ni fokus kepada game, pain is temporary. Alright, so kita beritahu dia teruskan perjuangan, don't stop, terus why everybody looking at you. Saya actually saya tak terbuka lah, saya tidak menggunakannya untuk berniaga. Anybody need help, iaitu saya dekat situ lah, because I love about pastikan semua jalan lancar, itu je.